So untuk bidang ni memang harus ada minat, macam passion. Dan orang yang suka macam camping, orang yang suka yang macam barang semula jadi, yes, ini penting. Masih ada passion sebab dia bidang ni banyak potensi. Malaysia ni kaya dengan tanah, tapi kita belum teroka. Jadi kalau kita betul fully utilize tanah yang ada, jadi kita mungkin boleh kembangkan lagi industri ni. Ada yang kelabu, ada yang merah sikit. Beza harga warna. Air kosong terus rebus, cuba makan sekali. Itu paling best cara dia. Tadi saya dah bagi Hazel tahu kita ada belah tiap-tiap tahun 30 juta udang harimau. Saya rasa Sabda memang tempat yang ada potensi sebab yang paling penting kerajaan memang sekarang ni fokus kepada perkembangan Sabda. So saya rasa orang muda jangan hilang peluang ni lah. Kita kat kolam udang Global Good Way di Sungai Nipah, Selangor. Dah berapa lama Cik Ben you buat ni bisnes? Oh, saya dah buat dekat 12 tahun dah. 12 tahun. Sejak dulu saya belajar kat UK, ayah saya take over syarikat ni. Dia minta saya balik lah sebab saya ada technical background, saya punya degree dalam biomedical. So dia minta saya balik dengan abang saya waktu tu untuk menguruskan company ni. So kami memang start daripada ground up lah, kami tak ada pengalaman, kami buat kajian sendiri untuk sampai tahun ni. Waktu tu dah macam ambil masa 12 tahun untuk sampai tahap ni. Oh, dari masa first moment saya tak fikir banyak. Saya memang pun agak gembira saya boleh dapat peluang untuk balik sini sebab saya memang pun rindu dengan makanan tempatan, dengan cuaca. Pertamanya cuaca, dan kat UK situ dia punya wildlife tak macam kat Malaysia. Sini memang diversity dia besar. Saya pun memang suka haiwan yang tempatan kat Malaysia, tropical macam dia punya tropical plants dan tropical binatang dan haiwan. So memang saya tak fikir banyak. Bagi saya senang saja untuk balik. So kolam kita sini ada 36 biji kolam, 10 biji besar yang saiz 1 hektar dan 26 biji yang kolam saiz 0.4 hektar. Pengeluaran kita sini setahun boleh sampai 300 metrik tan udang harimau. Dengan udang putih sekarang ni 30 metrik tan, tapi kita akan tambah lebih kolam. Kita tengah usahakan untuk expand dalam komponen udang putih kita. Jadi bila-bila kat farm kita ada semua jenis saiz, dari saiz yang kecil sampai besar untuk buyer beli. Udang ni dah 108 hari. Dia dalam agak-agak saiz 25 gram atau 40 ekor sekilo. Bila udang baru menetas, dia masih kecil lagi, dia nak makan makanan yang semula jadi, yang mikroskopik. So jenis plankton ni nama dia Skeletonoma. So dia itu tak nampak kan? Tak nampak. Dia nampak air dia hijau sikit saja. Ini concentration dia belum tinggi. Ini yang pekat. Yang ni pekat. Tapi mata tak nampak. Tapi dia orang panggil no fly. Waktu udang harimau baru menetas saja, dia dalam macam bentuk macam planktonik. Dia tak ada bentuk udang lagi, tapi dia boleh makan barang. Lepas 6 hari dia baru masuk jadi post larvae, baru macam bentuk udang dia start macam boleh kahwin jadi udang. Dia ada dua jenis, dia pakai variety. Yang tak ada belang ni, belang hitam, dia daripada laut Madagascar, Afrika. Dia jenis Afrika. Yang ada belang putih yang ada tu, dia daripada laut Andaman. Okay, saya cuba tangkap yang besar ni. Jenis induk daripada lokal lah, daripada Malaysia. Ni tangkap daripada laut Penang. Kita ada belah tiap-tiap tahun 30 juta udang harimau. So dalam 30 juta tu kita cuba pilih 1000 ekor yang performance paling tinggi. Macam warna dia paling cantik, rasanya paling sedap. Tapi penting untuk peternak, dia punya performance. Kalau macam Mr. Benjamin ni, saya boleh bayangkan dia sebagai mentor, mentor dan juga idol. Sebab banyak masalah bukan hanya kita boleh selesaikan dengan buku saja. Kita boleh macam belajar dari pengalaman. So ada masalah macam ni, kita kena hadap pengalaman yang dulu untuk kita settlekan. Saya rasa momen yang saya rasa nak give up
waktu macam kena penyakit, kita pernah kena wipe out seluruh farm, rugi banyak duit. Waktu tu apa yang saya rasa untuk motivatekan sendiri untuk keluarkan daripada situasi ni ialah untuk teruskan buat kajian, teruskan belajar dengan failure ni. Kami ada 2 program R&D lah. Yang penting program ni R&D panggil Luflock. Dia sejenis bioflock yang kami dah buat kajian dalam masa 4 tahun. Kami buat hybrid system bioflock dengan satu wastewater treatment. So jadi bioflock dia sudah teknologi yang agak lama, tapi kami buat modification kepada teknologi ni untuk bersihkan, tambah satu proses lagi untuk buat waste, bersihkan dia punya sisa-sisa semua yang boleh pakai sebagai baja, yang ada banyak function lain. Dalam proses ni pun kami dapat keluarkan 120 tan udang sehektar untuk improve immunity udang, bagi dia udang lagi sihat, dan dia pun akan memperbaiki air dengan tolong dengan nutrient cycle semua. Sabda dalam masa 2-3 tahun saya rasa memang ada potensi sebab infrastruktur semua dah ada. Jalan pun besar, dia ada highway baru daripada boleh sampai ke Penang dan ke KL. Macam orang luar daripada KL tak Utara dia senang nak pergi kalau ada apa-apa event kat sini. Macam dekat sini pun dekat Sabak Benam dia bukannya tempat macam bandar. Dia kos hidup pun kira boleh dikatakan rendah dekat sini. Dan saya rasa tempat sini pun sesuai untuk agro dan agriculture. Sebab dari pengalaman saya dengan udang, air sini memang cantik. Dia punya magnesium, kalsium tinggi, garam air pun tinggi. Jadi udang sini cantik. Bagi buyer daripada Korea dan Taiwan, dia memang suka udang daripada sini. Di sini 36 biji kolam, 2 biji super intensif. Biasanya udang harimau kita akan belah sampai dekat 170 hari. Dekat 5 bulan daripada benih daripada benih sampai harvest. Syarikat ni dia ada 2 tempat. Satu cawangan di Penang, headquarters, dan juga satu lagi dekat Sabak Bernam. So untuk company harvester dari kilang, dia akan ambil udang di Penang dulu pada waktu pagi, dan waktu malam dia akan datang di Sabak Bernam dan akan balik pada waktu pagi untuk kilang sorting udang. So nanti kita akan tunjuk cara macam mana harvest. Macam mana pekerja buat. Dia buat semua ni dalam air. Dia akan tarik naik hujung dulu, isikan udang dalam basket sampai hujung sampai kosong dia naikkan jari. So nanti terus naik masuk dalam basket. Dia udang masih hidup lah. Biasanya sampai lori tu masih hidup, tapi kat lori dia akan terus masuk dalam ais dia. Dan bila udang masuk dalam ais yang sejuk, dia terus mati. Yang ni betina. Kalau nampak dia ada bahagian ada lubang. Lubang. Kalau jantan dia ada macam cangkuk ni. Nampak tengah ni. Betul saiz. Kata yang jantan lagi kecil, betina lagi besar. Betina biasanya lagi besar. Yang ni sama usia. Kadang-kadang warna dia beza sikit, ada yang kelabu, ada yang merah sikit. Beza dia warna. Sebab dia masih muda lagi, isi dia lembut sama dia punya rasa manis, memang manis. Tak perlu letak soya, garam, kosong. Air kosong, terus rebus, cuba makan sekali. Itu paling best cara dia. Saya rasa Sabda memang tempat yang ada potensi sebab yang paling penting kerajaan memang sekarang ni fokus kepada perkembangan Sabda. So saya rasa orang muda jangan hilang peluang ni lah. Pemuda dekat area Sabak Bernam mungkin ramai, betul macam ramai tak suka untuk kerja bawah matahari semua kan. Dalam masa berapa tahun ni cuba lebih involve dengan community, lebih involve dengan kerajaan, tengok ada apa-apa program yang siap sedia atau yang akan datang.
keep inform lah, jangan macam buat latau. So sini kita memang ada industri yang banyak jenis, ada orang tanam mangga, ada sawit, tapi yang untuk high tech, high value memang aquaculture lah untuk tempat, sebab kita tak perlu pakai tanah yang luas macam sawit. Kita pakai tanah yang kecil saja, tapi kita punya revenue boleh tinggi, kita punya boleh naikkan kita punya gross GDP export, sebab market pasaran sentiasanya ada. Bila kita nak keluar udang, senang nak cari buyer. So ini proses liming. So biasanya lepas kita siap harvest satu kolam, kita akan cuci kolam tu. Lepas cuci kolam, kami pun ada lubang, so kita akan tambah dengan tanah merah. Sebab udang harimau dia suka korek tanah, dan tanah ni lembek. Dan ini cara kita sanitize kolam lah, pakai kapur panas. Saya advise anak muda yang nak buat bisnes macam dalam agriculture, yang penting harus ada minat. Itu yang paling penting, sebab bila ada minat, waktu kerja bukan sudah jadi macam waktu kerja, dia macam waktu hobi. Itu yang penting. Lepas tu start small dulu, start kecil dulu. Jika nak join syarikat yang besar dulu, belajar dulu. Setakat ni Sabak Benam masih luas lagi. Saya harap kami boleh start bisnes kat sini untuk employ local people, yang orang lokal untuk kerja dengan kami. Dan saya pun harap bila lebih bisnes datang sini, tempat ni lagi semakin maju, dia akan kembang. So population ni akan naik, dia akan tolongkan local businesses, dia ada complementary businesses, macam kami boleh jual udang kepada trader kecil yang dia orang boleh start business yang untuk supply kepada restoran, so dia boleh beli direct daripada kami. Kami pun boleh bagi sikit nasihat macam mana dia boleh buat costing dan cara dia model business dia. Yes, tapi saya pun harap dalam masa depan kami punya syarikat akan lebih involved dengan buat khusus untuk pass down ilmu kami kepada orang dalam industri lah, orang yang berminat untuk ternak udang.